Dalam lautan arus tenaga kita, ada zarah-zarah yang mengalir di bawah radar. Antara 2020 dan Ogos 2025, syarikat utiliti nasional kita, Tenaga Nasional Berhad, mengesan aliran elektrik yang tidak diingini, kira-kira 4.6 bilion, lebih kurang 1.1 bilion dolar, telah dibawa lari oleh mesin pelombongan kripto yang beroperasi tanpa izin. Di belakang nombor itu tersembunyi 13,827 premis yang dikenal pasti sebagai entiti yang memintas meter atau menyambung terus ke talian elektrik untuk menjana kripto, terutama Bitcoin. Bayangkan, satu grid tenaga seperti sistem saraf sesebuah negara. Apabila catuan arus berlaku, bukan kerana beban negara, tetapi kerana eksploitasi yang tidak sah, maka sistem saraf itu tergugat. Ia bukan sahaja soal bil elektrik yang hilang, tetapi graviti keyakinan terhadap integriti sistem. Dari sudut kewangan, 4.6 bilion dolar itu adalah beban yang menekan margin utiliti nasional. Dari sudut infrastruktur, ia adalah isyarat bahawa pemantauan tradisional sudah tidak mencukupi. TNB kini bekerjasama dengan polis, pengawal komunikasi dan agensi anti rasuah untuk melakukan serbuan, menyita mesin pelombongan dan membina pangkalan data premis mencurigakan serta memasang meter pintar di stesen SAP. Apa bermakna semua ini untuk kita di Malaysia? Ia membuka bab baharu di mana blockchain bertemu kilang kuasa, aset digital dan grid fizikal. Untuk komuniti kripto, kita harus sedar bahawa kebebasan teknologi datang bersama tanggungjawab. Untuk negara, ini adalah peluang untuk menetapkan piawaian yang memegang keseimbangan antara inovasi dan kestabilan. Akhirnya, ketika kita melangkah ke hadapan dalam perjalanan ekonomi digital, kita tidak boleh lupa bahawa setiap blok yang ditambang, setiap ringgit yang dialirkan, haruslah datang dengan kebenaran meter, bukan hanya kuasa senyap. Dan hanya apabila sistem itu boleh dipercayai, barulah Malaysia boleh menjadi bukan hanya pengguna teknologi, tetapi juga pengawal selia yang bijak dan berintegriti.